Nama dia menyeramkan. Kalau akak tengok tadi siapa yang add saya tu, macam akak cakap seram je nama dia. Tapi memang seram nama dia. Selamat malam ketiak. Ketua lah. Ketua bukan ketiak, ketua. Kenapa tiba jadi ketiak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Hai ketua. Ketua pun boleh lah. Hantar lah apa benda pun. Yang penting kipas dulu. Yang penting kipas dulu. Yang penting kipas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ikmal. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Masuk Kak, masuk. Ikmal dah 2 hari rasa tak buat live. 2 hari apa, baru sehari. Kenapa kalau tak buat live sehari rasa macam 2 hari? Lepas tu tak buat 2 hari rasa macam 4 hari. Dia macam tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sebulan dah. Menipu sangat sebulan. Baru sehari. Dedek, terima kasih Dedek. Kak Tika, Nur Farahin, terima kasih punch card. Kak Win-Win, Kak Olia, terima kasih. Siapa yang belum punch card lagi, boleh punch card dulu. 2 hari? Sehari lah. Sehari. Sebab itu kan kita live dengan Mariam. Tu kira live lah tu. Takkan Ikmal tak balik, takkan Ikmal video call lah kan. Setahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu Kak. Punch card dulu, tap screen dulu semua. Punch card, tap screen, share dulu live. Masuk live. Hari ni Ikmal baru sampai Switzerland. Assalamualaikum. Kak Syasha, terima kasih Kak Syasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal apa ni? Masuk dulu. Apa benda ni? Kejap nak bala WhatsApp ayah je. Apa benda ni? Ini apa benda? Kenapa makanan ni kayak gitu? 48 jam. Masuk. Okay, so Ikmal malam ni nak bagi hint sikit lah tentang produk baru nanti. Kak Su kirim salam. Waalaikumsalam. Kenapa bila tap screen keluar love? Dia memang macam tu lah. Thank you Kak Ros tap screen Terima kasih Siapa yang tak pula. Cute ni pet cantik tak? 1 2 3. Ni yang akak Jerome bagi. 2 3. Ni aku mau beli sendiri. 1 ni sini. Ini aku mau beli. Ini Kak Jerome bagi. Malam ni aku nak beritahu sikit apa pasal produk baru nanti lah 30 hari bulan tu. Dah 2 hari tak tengok live ketua. Makin banyak Kak, makin banyak. 1 2 3 4. Dia sebenarnya jerawat kecil je, tapi saja je. Kita sekarang ni kalau jerawat kecil pun saja je nak tambah. Sebab apa, dia macam trend sekarang kan. Orang tepek-tepek benda Allah ni. Yang ada kat Reda Atlantis. Nak beg kuning belum lagi Kak, belum lagi. Kak sabar lu. Tapi Ikmal rasa stok memang tak naik. Kak jangan risau. Stok memang tak naik. Dan Ikmal rasa kalau tak habis pun akan ada dekat beg kuning lagi dan orang boleh beli lagi. Stok memang tak naik untuk Ikmal lah. Ikmal rasa tapi Kak Lala, terima kasih Kak Lala. Kak Lala, thank you. Stok memang tak naik. Kod dan memang betul kita ada 2 bau. Ikmal kalau orang kata kan, dia ni nak jual produk ke, nak jual baju ke, nak jual apa benda kan. Ikmal memang macam tu. Ikmal memang dah berazam kalau Ikmal nak buat something tu, Ikmal nak all out. Contoh macam Ikmal jual something ke, Ikmal nak betul-betul all out. Ada konsep foto, ada photoshoot, ada video shoot, macam tu. Ikmal memang macam tu. Ikmal memang over sikit. Biarlah orang cakap over kan, tapi Ikmal memang over. Kalau Ikmal buat kerja sekolah pun kan, orang lain buat sikit, Ikmal buat banyak, Ikmal memang over sikit. Ikmal suka sebab dia macam nampak lah macam nak all out. Kak Hasila, terima kasih Kak Hasila. Lepas ni dah boleh, insyaAllah ada manis-manis. Tapi manis-manis pun limited juga. Bukan semua dapat manis-manis. Manis-manis sangat limited. Kita ada 2 bau. Dan bau-bauan ini adalah bau-bauan yang bau-bauan yang Kejap sabar kejap Chicken. Okey lah tu. Boleh lah tu. Long lasting tak? Okey, minyak wangi Ikmal memang kali ni Ikmal dah cakap kat dia nak 90% memang party. 90% party. Dia ada yang macam party yang sikit tapi boleh jual harga murah, tapi party sikit lah. Itu macam sembuh 1-2 lepas tu dia hilang baru dia. Itu memang aib lah, memang aib. Itu yang sangat aib. Ikmal dapat 3 sampel.
Ikmal ambil yang paling tinggi parti 90%. Ikmal yang 50 dengan yang 40 dengan 30 tu rasa macam ya Allah ya Allah. Kalau orang sembur sekejap je, lepas tu dah tak bau dah. Betul, ED parfum, EDP. Sakura kan? Bukan bau Sakura. Anda sih. Ya Allah. Ya Allah man. Banyaknya. Udah dah lah tu. Dah tu. Biar kau tahu harga tu berapa? Dah. Ya Allah. Dia tahu tak harganya berapa? Dah. Ya Harzan. Udah. Nazara, udah. Udah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kenapa banyak sangat baginya? Kalau macam ni kena naik kotak. Naik kotak sini. Bercakap. Bersembang-sembang. Dia baru balik tadi tu. Dia apa ni, nafkah apa? Dia cakap tadi nafkah bulan ni. Wow, mewah. Tak, dia terus bagi-bagi tu, dia tahu tak harganya berapa tu? 1, 2, 3, dia tekan je sampai 7. Aduh, nak singa. Tapi betul kan? Ni, Habibti betul kan? Saiz betul kan? Betul saiz Untunglah nafkah. Please bawa apa ni? Please bawa mem naik kotak. Dia kalau dia nak naik, nanti dia akan naik kat Nana. Terima kasih. Kalau tak, dia berak lah tu. Tak pun dia tengah babum lah tu. Apa ni? Ikmal try lah pakai stiker tu. Nantilah Kak Ain tidur dulu Kak Ain. Kak Paula, terima kasih Kak Paula. Terima kasih. Apa tu? Sibuk je. Yelah. Mana lu boleh beritahu? Benda apa? Dia pun nak tahu. Tak boleh. Itu belakang-belakang. Bukan tu. Saiz ni, saiz rumah. Rumah pula. Saiz square feet. Rumah lah tu. Saiz luar. Kasut. Tapi orang kata jangan bagi kasut kat orang. Orang kata kan, ini orang lah kata kalau kita bagi hadiah jadi kat orang, jangan bagi kasut. Kamu pernah dengar? Kalau kita bagi orang kasut, kita nak macam nak orang tu pergi. Kan? Dah. Kamu pernah dengar? Daripada mana Dia kata kalau kita bagi kasut, maksudnya kita nak orang tu pergi. Lebih kurang macam itulah. Konon-konon. Tapi tak ada. Tapi betul kan? Saya betul kan? Kita abaikan je akak-akak ni. Jangan dengar sangat. Kita je. Sebab aku nak kau nanti kau takut kau penat. Sebab akak-akak ni untuk ni sebab dia sebut dia tak. Kemana? Kita buat je macam biasa. Okay. Tutup komen macam ni. Sebab kalau tutup komen betul. Okay, tak apa, buat tak nampak je kami betul. Mic tu tutup. Tak apa, nanti boleh call ke. Jangan apa ni? Jangan kedekut nak share date nanti cepat tu. Bukan. Ini antara kami je. Terima kasih. Ya Allah, Ima, ya Allah, Ima dah comeback, Ima, ya Allah. Ima, saiz tanah 20 juta. Ikmal dah makan. Dah, tadi Ikmal dah makan dah. Ikmal sarapan tadi pukul 5 ke pukul 6 tadi. Kak Aquarina, terima kasih Kak Aquarina. Ima, tu ya Allah, Ima dah naik dah, Ima.
Ima, kalau kakak nak tahu, itulah kakak saya 2023, 2022. Dulu kan Ikmal tak bawa kereta dekat KL. Ikmal tak bawa kereta. Itulah dia. Orang yang selalu bawa Ikmal ke sana ke sini juga. Jauh tu rumah dia kat Bangi. Ikmal duduk kat Damansara waktu tu. Bandar Seri Damansara. Dia selalu bawa. Pergi ke sana, pergi ke sini. Kita orang kalau ada job dekat event ke apa ke, naik kereta dia lah. Biasanya Ikmal naik Grab. Tapi ada satu hari tu dia marah. Dia kata, jangan naik Grab biar aku ambil. Lepas tu kita orang naik lah. Pergilah kerja. Hari-hari breakfast lambat ke? Ikmal bukan hari-hari breakfast lambat. Ikmal memang tak boleh breakfast kak. Kalau Ikmal breakfast, nanti dia cepat. Dia memang macam tu. Kak Iman Safwan, betul. Memang tanyalah siapa kawan-kawan Ikmal dulu. Termasuk dia Iman ni. Kak Iman ni sama je lah. Tapi Ikmal panggil dia Iman lah. Ikmal nak panggil dia Kak Iman. Lepas tu Ikmal tu marah. Dia suruh panggil dia Iman je. Cerita dia, Ikmal kalau bangun pagi, Ikmal turun makan. Ikmal boleh makan tapi macam makan yogurt gitulah. Ikmal tak boleh makan benda berat. Kalau Ikmal makan benda berat, kat kontak Ikmal dekat Switzerland sekarang ni. Besok Ikmal nak balik Dubai. Jadinya hari ni Ikmal, contoh tadi Ikmal daripada Vienna. Okay, Vienna Ikmal balik Switzerland. Besok pagi Ikmal balik Dubai. Daripada Dubai Ikmal balik Switzerland balik. Daripada Switzerland Ikmal balik Vienna. Sebab Ikmal kerja ibu pejabat kat Vienna. Faham tak? Tu perantaraannya lah kalau akak faham lah. Itulah dia jadual Ikmal hari, untuk 3 hari 4 hari ni. Okay, pagi tadi Ikmal daripada Vienna. Okay, Vienna, daripada Vienna balik Dubai, balik Switzerland. Switzerland balik Dubai. Dubai balik Switzerland. Switzerland balik Vienna. Dia petak pusing-pusing. Kak Zita Atika, terima kasih. Terima kasih. Kami pun kat Swiss juga di. Apa yang dekat belakang tu? Jangan lupa buat ketua dekat backpack. Backpack apa? Ada katanya keempat Most Wanted Award Ikmal nombor 4. Janganlah sedih-sedih kak. Memang macam tu. Kadang-kadang ada orang baru masuk kan. Macam tu. Memang macam tu kak biasanya. Ikmal ni tak apa, Ikmal tak kisah. Tapi akak janganlah sedih. Ada pula yang DM saya, Dik akak dia sedih lah. Mula-mula awak nombor 1, lepas tu nombor 2, nah nombor 4. Ikmal okey je. Nanti dia kata, dia akan dia sedih tiba-tiba nombor 4. Sebab dia mungkin ada orang baru masuk kan. Mungkin ada orang baru masuk. Lepas tu mungkin ada orang terlupa nak vote ke, komitmen masing-masing. Janganlah sedih. Kak Umi terima kasih. Lepas tu kan, orang tu DM Ikmal, adalah 5 orang ke 3 orang. Akak ni sedih lah. Akak hari-hari vote. Hari entah macam mana tu tiba-tiba nombor 4. Akak sedih sangat. Alah, gunalah stiker tu. Okey ke tak stiker mana ni? Ikmal tak tahulah kat stiker mana. Mem dekat Dubai. Mem dekat Vienna. Mem daripada Dubai, dia balik Vienna dah. Tu dia penat tu. Tadi Ikmal call dia petang tadi. Dia on the way balik ke Vienna dah. Ikmal macam, lah Ikmal ingat dia balik terus. Rupanya dia tengok 360 dah sampai Vienna. Okey, lagi sikit 50k. Tarik modeng, tarik. Apa benda 50k ni? GM akak maju hari tu tak kawan ketua, still vote juga. Lah pula tu. Bila kami tak biasa, kami tak biasa nampak nombor selain nombor 1. InsyaAllah kalau ada rezeki ada. Macam tu. Ada rezeki ada. Nanti kemari risau akak pula yang stres. Terima kasih Kak Zai bagi kipas. Nanti kemari risau akak yang stres nanti. Bila nak bawa ketua, asal legging legging lain siapa? Ikmal punya hijau ni. Ini lain akak ni, semua tak bayar ni. Semua tak bayar ni. Tak pernah akak keluar, akak masuk balik. Baik Ikmal hijau je lah Ikmal ni. Ya Allah Mama Niza. Ya Allah Mama Niza. Okey je, tak ada lag pun. Okey, Alhamdulillah tak lag Okey. Mal unboxing hadiah Kuantan. Ikmal dah unboxing dah semua. Ikmal dah unboxing dah. Dah betul dah susun dah. Okey, hai. Siapa Tengku Panglima ni? Hai Tengku Panglima. Ikmal tolong, dah tengok main bawa motor dah ke? Dah. Alah, setakat motor tu. Ikmal boleh bawa motor tu. Apa susah bawa motor? Kat kampung ni Ikmal bawa lah motor tu. Biasa motor dia besar Ikmal bawa. Lihat
Salam Ikmal. Waalaikumsalam Tengku Panglima. Abang Tengku Panglima. Apa tu? Ikmal dah lupa saya. Ya ke? Tengku Panglima. Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Macam pernah dengar. Saya macam pernah dengar. Abang ke yang Sultan Iyo dulu Kan? Seorang terima kasih. Saya rasa betul lah tu. Ke bukan? Ke salah orang? Ya. Saya pernah saya kenal. Saya ingat Kak Intan Jadi, terima kasih. Saya suka tengok video abang. Jangan lupa vote ketua tau. InsyaAllah dia orang tak lupa, insyaAllah. Masih sibuk kot. Kak Nik Ibu Ina, terima kasih. Content Scary Worm lagi sikit nak 50k. Terima kasih Muding Holding semua masih stream Semua ada task Ikmal punya apa, Muding Worm lah, itulah inilah. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Kak Umi. Dek Ikmal kenapa sejak 3 tahun lebih. Dulu saya follow Ikmal dan saya lama tak aktif. Oh 3 tahun. Betul lah rasanya. Waktu zaman-zaman tu lah Abang Tengku Panglima. Ikmal rasa betul dah. Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Betul lah Ikmal rasa 2026, 2024, 2023 macam tu. Kak Sariati, terima kasih. Ikmal nak cakap apa tadi sebenarnya. Ikmal buat live ni, Ikmal dah lupa dah ni sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Baik, masuk je. Abang Tengku Panglima, terima kasih. Allah, ya Allah, terima kasih bang. Kak Jaja pun terima kasih. Sekejap, bagi Ikmal tu ke perfume. Ikat tengok ini. Okey, cerita dia macam ni. Waktu Ikmal nak photoshoot tu, Ikmal tak ceritakan yang ni kan. Waktu Kak Yo Jongot, terima kasih. Fikirlah aku tu, kejap lagi kita fikir. Tapi aku cerita sekejap. Cerita dia waktu tu nak photoshoot, Ikmal waktu tu dah perasan badan agak naik tau, dekat bahagian muka. Lepas tu dengan badan naik, nak tu Ikmal buat apa? Ikmal search cara K-pop idol diet. Dia ekstrim tau Kak. Dia memang ekstrim and memang menjadi. Memang nampak kurus muka ni. Kurus, nampak muka badan kurus tau. Tapi Ikmal tak ada energi. Ikmal memang kurang energi. Dia memang menjadi, memang kurus. Tapi lepas dia daripada Ikmal cut sugar, memang cut sugar gila-gila. Memang satu hari 1 mil. Nasi memang sikit je. Lepas tu Ikmal makan sugar memang tak ada. Tanyalah Mak Su, memang tak ada tenaga sangat Ikmal waktu tu. Sebab waktu Ikmal nak photoshoot, sebab photoshoot ni kan guna kamera raw kan. Nak edit tang mana pun memang tak boleh. Kalau edit pun memang boleh smoothkan kulit je. Tapi kalau ni memang tak boleh. Lepas tu Ikmal diet. Pagi Ikmal makan telur rebus tu dengan kicap sikit je. Lepas tu Ikmal makan lunch tu, Ikmal makan nasi sikit je. And then Ikmal makan tu je. Lepas tu sugar memang cut. Memang hilang selera apa benda semua. And then dah habis tu, Ikmal rasalah gula. Ikmal rasa donat tau, donat. Ikmal rasa sikit je. Ya Allah Kak, macam syurga. Macam syurga. Ikmal start tu dalam 2 minggu. 2 minggu Ikmal kat syurga. Ya Allah Kak, macam syurga. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dia rasa sikit tu kan. Lepas tu Ikmal makan lagi. Dia macam addicted. Dia macam nak makan, macam saka tau. Makan. Dia punya time tu, orang kata waktu tu Ikmal faham. Orang kata nak turun badan susah, nak naik tu senang. Baru Ikmal faham. 2 minggu Adam pun tak perasan. Benda ni Adam tak perasan. 2 minggu Ikmal banyak ambil dekat sini, banyak target sini dengan sini. Adam memang tak perasan. Dia memang cakap aku fatty je dia memang tak. Waktu tu, lepas tu makan macam pelahap. Kita makan gula. Kita dah turun sikit je Kak, 2-3 kilo je. 2-3 kilo je. Tapi Ikmal banyak buat urut-urut muka macam itulah. 2-3 kilo je turun. Tak banyak. Lepas tu Ikmal dah habis photoshoot tu melantap macam gila. Sampai sekarang moon face. Yes, sebab makan banyak, makan malam. Betul orang cakap malam jangan makan. Tapi Ikmal tak boleh. Sekarang ni Ikmal rasa macam lantak nak naik-naik Dia naik cepat juga. Kak Zima terima kasih. Naik cepat doa. Menipulah. Patut orang kata nak turun tu senang, susah. Nak naik tu senang. Tapi penat lah, betul lah penat diet.
Iko macam patutlah orang yang macam orang agak berisi ni, bila orang kata macam nak apa tu, nak cantik tu memanglah senang kan, tapi memang sakit lah. Kena cucuk lah, tu lah ni lah. Tapi memang waktu tu memang advance betul lah. Memang tak makan malam. Lepas tu yang macam Kinder Bueno yang akak bagi kat rumah Iko tu penuh. Dalam waktu berapa tempoh, berapa minggu tu Iko tak makan. Tak makan apa-apa yang manis-manis. Dapat makan sikit tu pun rasa macam tak boleh. Habis je Iko punya photoshoot tu, apa lagi? Semua aku makan. Terima kasih. Kemudian boleh sekarang dah makan kan? Sekarang Iko mana makan dah. Tapi Iko jaga jugalah. Sebab kalau tak nanti Adam kata, abang you fatty. Dia fatty kat Ikmal Kak Pesona, sorry, terima kasih. Ya, Ikmal selalu kena dengan dia Kak. Nak macam mana tak tahu. Kak Aquarina terima kasih. Kak Sulfa terima kasih. Tak, dia naik kat muka. Pagi-pagi Ikmal buat macam ni, urut-urut belakang, Cini tu buat. Tapi sekarang Yara terima kasih. Terus sekarang Ikmal tengah jaga balik. Ikmal nak pergi gym. Walaupun kita tak boleh tiba-tiba kan, jadi ni Ikmal cuma nak konsisten lah. Kak Z terima kasih. Ikmal pula Alberto terima kasih. Miss Lati terima kasih. Kak Yara thank you. Ya Allah banyaknya, ya Allah. Ikmal nak konsisten. Orang kata macam tak apa, slow janji konsisten kan. Nak pergi gym, nak buat kardio, lepas tu nak berpeluh-peluh sikit. Nak peluh, bukan sikit, Ikmal kena peluh banyak. Ikmal perasan Ikmal jadi lewat nak tidur sebab Ikmal tak penat. Lepas tu bila contoh Ikmal balik rumah pukul 9 atau pukul 10, Ikmal tidur sekejap sampai pukul 11 atau 12, nanti Ikmal susah nak tidur. Jadinya biar kita penat malam, seharian tu biar penat, malam tu tidur. Ikmal rasa kena macam tu. Janji tidur malam. Konten Scary Worm 50k views sold out. Terima kasih. Tapi sekarang tengah naik dia tengah naik sekarang ni. Dia memang tengah naik. Kak Azli terima kasih. Tapi dia target muka dulu, bukan badan. Kemarin Indonesia tak dadu je. Memang jadi dadu lah aku. Nampak tengah happy. Bracework ketua. Nak, kalau macam kita nak betul-betul nak kurus, bukan kurus, nak muka ni, masa kita kena cut sugar juga macam hari tu. Sebab jadi Kak Ros terima kasih. Cut sugar, jangan makan fast food. Jangan makan fast food. Kalau Ikmal makan fast food hari tu, sekejap naik. Naik pun tak apa, mem sayang juga. Alah, tapi naklah berketerampilan menarik. Lepas tu jangan makan fast food lah Kak. Betul lah orang kata. Kak Nuhana ni thank you. Makan fast food, even Ikmal makan nugget, besok pagi sembab. Ikmal tak faham kenapa. Tapi itulah sekarang ni, tengoklah jalan je dekat food festival. Bloated. Bloated. Kak Linda thank you. Kenapa tak berhenti daripada tadi ni? Tak tahu apa. Nanti Ikmal nak makan apa sekarang. Aku tanya Mak Osu tu. Tanya Mak Osu ikut Ikmal keluar ni, kita orang bekerja tu. Aku tak bayangkan Ikmal makan apa sekarang. Ikmal makan nasi putih, sup pak choy yang masak dengan ikan bilis. Tu je. Iya, kita makan tu je. Mak Osu lantak dia dah apa. Dia memang dia nak jadi dadu, dia dadu lah. Dia memang apa-apa semua bedal. Ikmal makan tu je Kak. Dia tu macam dah tengok kalori defisit ketua memang jadi. Garam cause bloatness. Makan hati je. Tu lah sekarang kalau orang tanya Ikmal makan apa, makan hati. Lepas tu orang kata jangan makan sarapan. Tapi memang menjadi. Waktu Ikmal buat 2 minggu tu, memang dia tak turun banyak pun. Dia turun sikit, 2, 3, 4, 5 kilo je. Tapi waktu syuting tu macam tak ada energi je. Kan Ikmal kena bangun duduk kan, takat gambar tu. Ya Allah, macam je gangkong dah rasa. Macam tengok kamera tu macam gitu lah. Dah macam lah orang pantang. Iya. Tapi tu memang menjadi. Ini siapa ni? Kenapa dia nak ajak fikir ni? Dia tak takut ke? Dia kelanjak. Dia tak takut ke? Cakap kat dia, kumpul dulu views yang ramai-ramai. Okay? Dia tak takut ke dengan kita? Kalau kita kalah, kita lari tau. Kalau kita kalah, kita lari. Minum air lemon. Ini orang gemuk. Nampak ni? Dapat bulat. Tapi tak orang cakap kita bulat pun bulat lah, nak macam mana. Tapi time takat gambar tu memang tips daripada Adam, nak takat gambar kena sedut dulu.
Ya Allah, aku doakan Adam naik berat badan ni, ya Allah. Dia selalu cakap aku berat badan naik, ya Allah. Aku doakan dia naik berat badan ni. You, Adam kata kat gambar macam tu kan? Kan orang cakap, orang semua tak faham. Tapi bila kita sedut tu, dia lagi V. Macam tu. Amin, amin, amin. Yang penting sihat. Ramainya orang amin kan? Patut ke aminkan Tak, biar dia rasa. Biar dia rasa dia bahagia tu. Sekarang dia di ambang-ambang kebahagiaan kan. Sekarang ada orang chat dia, ada orang call dia malam-malam kan. Macam tu. Ada orang hantar gambar, ada orang hantar selfie dekat dia kan. Dia tengah bahagia. Dia malam-malam makan ayam gepuk. Dia selalu cakap cerita kan. Ya Allah, aku doakan ya Allah, naik kalau dekat bahagian muka dia. Amin. Dia dah ada sekarang. Dah ada juga. Berbunga-bunga hati dia. Kalau jumpa dia tu, menggelitak dia. Doa lagi kami aminkan. Manalah tahu kan. Mana tahu tiba Adam kahwin dulu. Manalah tahu kak. Kadang-kadang badan ni naik ikut umur je juga kak. Sebab dulu waktu saya sekolah menengah, saya selalu mengeluh dekat Tuhan. Cakap, ya Allah, kenapa aku ni payah sangat nak naik badan. Ini Allah baru bagi sikit tau. Macam-macam naik sikit dulu, dia kata. Pun dia menggelupur gitu. Sebab dia naik muka. Rahang saya pula besar. Bila rahang kita besar, dia naik kat muka. Lagilah tunjuk ajar aku siput sedut. Ujungnya terima kasih. Tu baru pipi bolat tunggu kahwin. Tak apa. Kalau kahwin saya akan jaga badan saya. Saya akan hari-hari saya berkardio. Tiba sekali tengok dia macam kebuntal. Nak balance dengan mem lah tu. Tak, at least kat muka ni janganlah naik. Badan tu okey lah. Badan ni kalau dia naik fat, kita boleh main gym, tak apa. Muka ni tak, kalau saya nak naik macam mana? Saya nak apa? Nak angkat ni, nak angkat buat kardio kat muka ni. Waktu zaman belajar dulu kan, waktu sekolah menengah kan, memang ya Allah, aku doa. Muka ni macam tak makan 4 minggu. Gua Syah ketua. Mem cakap lepas kahwin nak ketua macam ayah mem. Tak kahwin lagi biasa. Tak apa, market je dana dah tu ketua cantik dah badan tu. Jangan. Jangan. Allah. Aku nak jaga badan aku. Aku dah cakap. Sebab Ikmal lah model Ikmal sendiri. Jadinya Ikmal kena jaga semua-semua. Kunyah chewing gum. Kan orang kata kalau Kak Yujuni tahulah. Sabarlah Kak Yujuni. Nanti kita pergi tu kita pergi Zumba Saya post gambar dulu Wahidah. Kita ada tahu gambar Wahidah yang aib-aib tu. Ada je Kak Zidah hantar kat kita dengan Khaira. Wahidah jangan Nanti kita print besar-besar. Kita isi dekat kertas kotak sas ni. Aku jadikan banner depan dekat tasik kotak sas. Aku tampal muka dia. Kak Umi terima kasih. Boleh tak cerita seram? Cerita seram macam mana cerita tu? Cerita pasal perfume ke tu? Okey, pasal perfume. Okey, so perfume Ikmal ni Ikmal dah memang mula-mula Ikmal macam dah bau tu kan. Macam Ikmal kena pilih bau. Lepas pilih bau, kita pilih konsentrasi yang kita nak. Ada perfume dia bagi 3 R&D. 3, satu ni yang betul-betul sikit betul dia punya parti. Yang kedua macam nak dekat separuh. Yang ketiga 90%. Lepas tu Ikmal macam fikir. Dia kata berapa range harga nak jual. Lepas tu Ikmal macam Ikmal macam okay tak apa, kena keluarkan yang berkualiti. Sebab apa, yang Ikmal dah try 3-3. Yang 1 dengan 2 ni maaf cakap, kalau sembuh macam baru sembuh keluar rumah dah hilang. Ataupun baru sembuh naik kereta dah sampai mall hilang. Macam tu je lah. Dia punya tahap kekuatan. Kena apply. Yang 90% ni 1, 2, 3, 4 Ikmal sembuh. Balik daripada mall tu ada lagi campak baju dekat bako kau tu masih ada lagi. Okay, Ikmal rasa ni okay. Untuk local perfume EDP Parfum 30ml. Untuk Ikmal sangat okay, sangat berbaloi. Harga RM500. Collab lavanya bukan. Ni bukan, ini Nur. Ini Ikmal punya sendiri. Yang produk yang macam Ikmal keluarkan ni, yang macam photoshoot apa benda ni, semua model Ikmal sendirilah. Maksudnya daripada gambar, video shoot apa benda semua Ikmal bayar sendiri. Cuma Ikmal ni menumpang studio lavanya je untuk Ikmal buat live. Liron. Takut pula aku liron ni.
Ikmal tak add lagi biar ni. Sabar dulu. Bismillah. Ikmal kena kumpul kekuatan. Bismillah. Okay. Betul. Ya, cerita dia macam tu. Yes. Dia ada 2 bau. Dua bau ni memang mengingatkan Ikmal macam Ikmal bau je macam Japan bau dia. Macam tu. Tapi bukan Sakura. Tapi akak kena bawa juga. Akak kena bawa sendiri nanti. Harga satu botol 500 saja. Dia ada 2. Dia bukan bau keras, dia bukan bau manis. Akak jangan risau. Bukan green tea. Bukan wasabi. Apa wasabi begini? Bau sushi. Bau sushi masam. Tak nak. Tapi dia bau-bau yang memang mengingatkan tentang Jepun. Dia bau tenang. Dia bau tenang. Kuatnya ni. Rio ni 2,000 orang tengok dia. Kemain ni. Tengok sikit. Hi, please. Brother! Can you share fan heart? Can you share orange heart? Orange heart? Can you share? Kak boleh share ke macam mana share orange heart? Share orange heart. Fan heart. We boleh can tak? share? Akak masuk, akak punch kat dia. Akak punch kat dekat dia punya page. Masuk. Understand lah? Ya Allah, dia lawan pula dah. Oh my god, you community fest. Yeah, community fest. Yeah. You right now number 1 Korea? Number 4 now. Who's number 1? Number 1, Gamin. Number 2? Number 2, Bella. Sangmin. Number 3? Bella. Berapa Number banyak 4 Bella me. ni? How many Bella. Itu bukan cakap. Event gift. Apa benda ni? Yo, go. Kuat doa siapa ni? Kak Lala terima Last kasih. 20 minutes Kak Lala, left. thank We're you. finished. Event, Kami everyone. tak Last boleh 20 minutes left. Last 20 minutes. Last 20 minutes. All the best. Together, event gift. Thank you so much. Thank you. Apa kuat sangat ni? Kita ke kuat? Betul lah, kita lah kuat. Kak Lala terima kasih. Thank you. Kak Zida. Please, Lily, Lily. Thank you so much. Thank you, Pinker. Dr. Cat, thank you. Lily, please, Lily. Suamde. Thank you. Chef Jarong, not thank working. you. Kena send to the... Dia ni kak, tak silap Ikmal lama dah ada dekat TikTok live ni. Lama, waktu dulu dia tak macam ni pun. Drop it, goodie bag anymore. Goodie bag. Tomorrow can get drop it, goodie bag. Cannot more. You can say kena balas you done. Pizza, thank you. Kak Meta, thank you. You can. Siapa nombor 1 Korea? Ikmal ingatkan Jaehyuk. Dia ada bubu. Dia kata, dia kena lawan ni, dia kata ni. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Kak Alin, terima kasih. Terima kasih, hati-hati PTC. Kak Pesona, terima kasih. Kak Pesona, Kak Aisyah, terima kasih. Kak Bunda, Kak Wira Suara, thank you. Tu lempat. Kak Mila, Kak Asila, terima kasih. Sebelah kau main. Siapa tu? Kaira. Dorin, thank you so much. Everyone together. Event gift. Please, everyone. Event gift, please, everyone. Sara, arigato. 10 people, everyone. 10. Okay, level 4. Sara, arigato, Sara-san. Dorin, thank you so much. Everyone together. Dorin, thank you so much. Thank you. All together, everyone. All together. Macam gini gift tadi. Kak Tengkot, terima kasih Kak Tengkot. Everyone. Nur tak ada hari ni. Arigato. Terima kasih. Kak Ila, thank you. Ni, triple point. Okay dah. 아니, Kak Ila, thank you. 뭐야? 좋겠노. Ikmal rasa dia mute Ikmal kot. Biarlah dia mute Ikmal. Cantik gift Kaira bagi. Wow, gift semua cik cantik. Itulah. Ikmal pun boleh tahan juga cantiknya.
Kak Sarati, terima kasih Kak Sarati. Selamat everyone. Selamat, thank you so much. Ceritanya macam tu. Yang pasal perfume tu kak, Ikmal cerita kat mana tadi kak? Sumpah Ikmal lupa jap. Kat mana? Kak Umi, terima kasih Oh, dia ada bubu. Ya Allah, minta bubu dia masuk angin. Ya Allah, minta bubu dia kering. Ya Allah, minta bubu dia tak jadi. Ya Allah, patahkan bubu dia, patahkan. Bau Japan. Yes, bau. Betul. Packaging pun ada 2 juga. Ada manis-manis, tapi manis-manis kita pun limited extension. Macam tu. Ini bukan Hikmah collab dengan banyak tau. Ini memang Hikmah punya sendiri. Kata apa dia? Kata perfume party Swiss bau sushi ke? Betul. Bukan. Bau miso soup. Bau miso soup, bau mochi, bau coklat basi. Itu kasih. Ya Allah, minta tolong bubu dia masuk angin. Allah, banyak bubu dia. Allah, bubu dia banyak betul. Ya Allah, cepatkanlah, habiskanlah bubu dia. Allah, ya Allah, biarlah bubu dia habis. Ya Allah, bubu dia kering. Ya Allah, bubu dia masuk angin. Ya Allah, bubu dia masuk api, bubu dia masuk tanah, bubu dia masuk air. Ya Allah, bila bubu dia tak function. Ya Allah, lantaklah bubu dia. Allah, Kak Korea, terima kasih Kak Korea. Minta lah ya Allah, bubu dia tak function. Ya Allah, minta bubu dia tak function. Bubu dia tak function. Banyak. Tak function. Ya Allah, ya Allah, minta bubu dia tak function. Bubu dia masuk angin, bubu dia kering. Ya Allah, bubu dia memang tak boleh hidup. Ya Allah, biarlah ya Allah. Bau nato. Bubu, ya Allah, ya Allah. 9876543 cepat Nabi, ya Allah, aku nak keluar. Ya Allah, bagilah aku mana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kak Rus, terima kasih Kak Rus. Terima kasih. Alhamdulillah Kak Rus, terima kasih. Cannot send. Terima kasih ya Allah. Cannot more. Kak Nojil, terima kasih Kak Nojil, Khaira, Kak Kodin, Kak Lala, Kak Nana, Kak Pesona, Kak Tita, Kak Monika, Thank you for kind. Thank you so much. Thank you Lindori. Kak Rus, terima kasih Kak Rus. Thank you so much. Thank you Pink. Haja, thank you Swan. Thank you so much. Thank you What. Thank you so much. Thank you everyone. Ya. Bye. Love you. Are you okay? Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye. Itu je. Cepat betul dia keluar. Betul-betul dia nak kerja gift. Bukan kerja gift, dia kerja event. Macam kita lah hari tu kat event raya hari tu. Bawa peluh ketiak masing-masing. Cepat Ikmal. Cari je Ikmal. Siapa Ikmal. Cepat Ikmal dapat point. Aku ingat lagi time tu. Berpeluh-peluh ketiak Ikmal. Tak pun bau sushi. Tapi akak jangan risau. Bau dia bukan bau manis tengik. Tak. Bukan bau perak-perak, bukan. Memang tidak. Ini memang boleh pakai harian. Memang bau sedap betul. Macam tu. Tapi waktu tu kalut dah. Oi, aku main ingat lagi waktu tu. Ada sekali, ada akak tu cakap macam ni. Ya Allah, Adika pula ajaklah tak nak Adika. Sebab orang macam ni lah, aku insecure. Yang orang berketak-ketak ni. Jadi aku macam kenapa aku tak berketak-ketak juga. Kenapa aku tak macam tu, tak nak. Tak apa Adika. Tak apa, tak nak. Let Adika. Dah. Dia nak datang Malaysia, dia kata. Mem ada apa ni? Siapa Adika tengok sikit. Tak payahlah kak. Nanti ada juga yang sangkut kat situ. Ya. Tengok Ikmal je. Tak ada tengok. Biar Kak judge. Tak payahlah Kak Jungi. Kak Jungi tengok ni. Ikmal tak apa tengok Adam tu je. Apa tu? Kak Seluar, terima kasih. Bau Zen kan? Bau Japan. Bau Sakura ke Sukiya. Bau BBQ Town. Dia bau fresh, clean. Ada bau fresh dan clean. Lepas tu dia ada bau floral juga. Untuk orang minat floral, dia ada sedikit, orang kata orange blossom sikit. Macam tu. Dia ada bau kat situ. Tak tahu nak cakap macam, tapi sedap lah. First tu dia bau fresh, clean. Dia fresh dan clean dan sedap macam tu bau dia. Akan nak try. Dia memang lain daripada lain lah. Dia bukan bau kematian. Dia macam bau-bau kubur, bau-bau yang lahat. Dia macam bau-bau kapur barus. Dia bau-bau macam tu. Okay. Dia macam yes, macam tu. Dua-dua unisex. Dia tak ada satu yang bau lelaki, satu bau perempuan, tak. Dia memang dua-dua unisex. Abang Kamal is very picky about his perfume. Tapi bak makan, dia makan semua. Kau diam lah dah, aku block. Komen lagi sekali, aku block Orang bagi motivasi, bukan demotivated.
Motivation. Faham tak motivation? Komen sekali lagi aku. Blok. Betul-betul lah blok Ini memang boleh pakai hari-hari. Yang satu yang bau macam floral tu, memang Ikmal rasa itu memang kegilaan akak-akak. Itu kalau orang bau macam nak peluk, macam tu. Dia macam, kalau bau macam memang nak peluk. Yang satu lagi tu bau fresh clean tu, dia memang bau macam terus cakap macam mana, tapi sedap macam nak pakai ulang-ulang gitu. Dia kalau nak pakai tu nak pakai ulang. Ikut kalau ada certain perfume, kalau dia memang kuat, tapi ada certain perfume yang kuat ni kita spray, lepas tu kita dah tak nak spray. Faham tak? Sebab kita takut dia punya bau yang kuat tu balik ada. Faham tak? Sebab setengah perfume dia dry down dia yang sedap. Yang bila dia dah kering tu baru sedap. Ini dia macam sedap. Bila launch ni ketua 30 hari bulan. 30 hari bulan ni. Tapi Ikmal dah cakap yang ini memang bukan Ikmal collab dengan Lavanya. Ni memang Ikmal punya sendiri. Ikmal tumpang je studio Lavanya. Tapi Ikmal rasa 30 hari bulan ni Ikmal nak buat live dekat luar lah. Luar daripada studio Lavanya lah. Macam tu. Ikmal boleh lah try live dekat tempat lain juga. Macam tu. Stok tak aib kot. Stok tak aib. Serius stok tak aib. Rasanya. Tapi akak Ikmal cakap memang dah tak ada dah tau. Yang ni memang betul dah tak ada. Sebab bulan 7 kita produk lain dah. Dan setiap keluaran Ikmal akan datang dengan tema yang lain. Ikmal sentiasa akan datang dengan tema yang lain. Ikmal tak nak benda yang sama. Ikmal tak nak orang bosan. Tu je. Kak Mira dah beritahu kot, ataupun akak dah tahu kot. Satu bawah ada 5,000 je. 5,000. Tu saja. Lepas tu kalau habis malam tu alhamdulillah. Kalau tak habis malam tu ada je dekat beg kuning. Ya ke tak aib? Betul. Tak aib Kak Yana. Itu kalau Kak Yana beli 1-2 je. Janganlah tiba Kak Yana beli 30 pula kan. Dia 5K. Itu saja. Memang limited. Itu saja. Lepas tu tak keluar dah. Sebab bulan 7 insyaAllah kita produk lain pula. Produk bulan 7 ni lain sikit. Bukan lain sikit, dia memang lari tema terus. Jadinya Ikmal rasa akak-akak semua akan terkejut dan akan macam macam tu. Gitu. Yes. Dan setiap tema, setiap ada produk baru, setiap kali itulah kita akan keluar dengan tema yang berbeza. Jadinya memang akan entertaining lah macam tu. Dia akan ada tema-tema. Contoh macam hari tu kita tema klasik, macam tema-tema klasik English lah contoh. Untuk yang ni, kali ni kita tema Japan dengan tema Japan punya vibe lah. Japan punya vibe. 10K apa benda tu? Still cosmetics ke bulan 7 ke tu? Kemarin rasa tak. Kita lari dulu. InsyaAllah adalah kemanisannya macam tu. Sebab tu kalau akak perasan Ikmal ada jual macam dengan Lavanya. Ikmal ada. Lepas tu dengan brand lain pun ada, tapi tak banyak dah. Macam dulu kan satu bulan kan kita 3, 6, 9 kali live kan. Jadinya sebab Ikmal menggunakan pendekatan di mana apa kata kita try buat brand kita sendiri. Macam tu, kita buat brand kita sendiri. Kita rasa daripada bawah macam mana nak handle semua benda. Jadi ni kan apa kata buat macam tu, daripada kita datang buat live je kan. 1-2 brand okey untuk kekalkan kita punya momentum bercakap, berhadapan dengan kamera, berjual macam tu. Sebab Kemal pun ambil suggestion daripada akak-akak semua juga. Akak, abang, adik semua ada juga ada tanya apa kata buat brand sendiri, apa kata jual brand sendiri, tengok macam mana, pergi ke tak. Biasalah bisnes ada jatuh bangun macam tu juga. Ada jatuh, ada bangun. Ada hari okey, ada hari tak okey. Bisnes biasa. Sebab tu Kak Ros terima kasih. Sebab memang tak keluar dah. Ikmal memang tak keluar dah. Bau tu dan packaging tu. Packaging memang Ikmal custom sendiri. Botol pun Ikmal custom sendiri. Semua design tu 100% Ikmal buat sendiri. Yes, semua. Daripada jenis kotak, warna kotak, design kotak, botol, design stiker depan botol, semua Ikmal buat sendiri. Maksudnya design tu Ikmal tak bayar orang lah. Ikmal buat sendiri. Bulan tu apa tu? Hint sikit Mal, produk bulan 7. Produk bulan 7 Ikmal rasa
Tak tahulah nak cakap macam mana produk tu. Bukan collab. Kita tak collab. Sebab untuk sekarang tak lah. Tapi kalau dah kahwin boleh. Cerita dah kahwin boleh lah. Sebab mem dia ada nak fokus dengan dia punya YT kan. Ikmal tak nak ganggu. Ikmal macam kita dah approach, tapi Ikmal tak nak ganggu. Sebab dia kena buat 11 konten. Jadinya lepas tu dia ada juga buat live dengan Lavanya dengan Glowfy. Jadinya Ikmal bagi dia ruang dulu. Kalau dia nak join in, akak jangan risau, Ikmal orang pertama yang akan sambut tangan dia. Yes, Ikmal ada orang pertama akan sambut tangan dia dan tarik dulu. Kalau dia dah free, dia rasa macam okay, dia nak ons, Ikmal tarik tangan dia dulu. Begitu. Haram pegang, kahwin. Amboi kat umur Sulaim. Main, kahwin lah, apa boleh sambut tangan dia. Mentang-mentang akak boleh pegang tangan dia. Kak sekut pun main. Atai. Cahila bila nak tema Dubai. Kak Paula, terima kasih Kak Paula, Kak Nurani, terima kasih. Tapi akak standby je lah untuk apa-apa pun. Hin plus bulan 7 apa? Hin please bulan 7. Bulan Kak Imali, terima kasih. Bulan 7 Ikmal boleh bagi hin 1 je. Kak Mordia, terima kasih. Ada je hin dia. Tu je. Terima kasih Kak Zima, terima kasih. Kak, terima kasih bagi anjing. Sekian. Bukan minyak tantrum lah. Kak Seluar, terima kasih Kak Seluar. Itu bukan hindik. Alah, masih akak dapatnya. InsyaAllah akak dapat. Tinggalkan tapi stok memang tak aib lah. Stok memang tak aib. Akak jangan risau tentang stok untuk bulan 7. Kak Aquarina, terima kasih. Tapi tak aib. Tinggalkan pengabdi. Really sure. Really sure. Mana tadi? Tinggal Liron merajuk. Biar Liron merajuk, tak perlu. Biar apa? Apa ni? Jika tak aib, perfume kena banyak stok. Okey lah tu Kak Dr. Cute. Ikmal sediakan 5 1 bau, 5 1 bau. Jadi berapa? Dah 10 bau. 10 bau. Dah 10,000. 5,000. Dah 10,000. Cukup. InsyaAllah cukup. Percayalah cakap Ikmal. Cukup. Mana kenakan orang yang buat aku ni. 3 juta ya Allah. 3 juta Kak, terima kasih. Ya Allah, like saya 3 juta. Saya dah taraf artis. Liron. Baby, I'll keep it. Ya, berat. How are you? You invite me just now, right? Yeah. I busy little bit. Yeah, I know. You're always busy. Yeah. You fighting Liron, community okay? fest? No, you fighting community fest? No. Oh, you don't wanna fighting the event. Because I'm busy. There's no me. Okay, let's go. Yeah, you don't need it. You already super famous. You don't need the event to get more popular, right? I know. Oh, Liron, you join community fest?
Yeah, I try to find. Oh, you know, Taiwan have a one event. If we get a top 5, we can go Malaysia. This event. This event. Thank you, sir. What's going on? Triple point lah. Kak ni triple point. Terkejut aku ya. Okay, let's go. Kak Lin, terima kasih. Ini biadab nama dia. Ini biadab. Kak Nojib. Dia dah nyanyi lagu Angel. Kak sabar kak. Tak apa kak. Tunggu double point kat tengah-tengah nanti kak. Kak Lala, terima kasih. Kak, kalau nak tunggu kat tengah-tengah kejap lagi. Tak apa kak. Jangan sekarang. Nanti kan takut akan campak besar-besar. Tunggu bonus mission. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Liran, siapa dia nak? Liran, siapa dia nama? 为什么？你会吗？什么？我要吃什么 Yeah. You speak Chinese? Yes. 为什么嘛？是不是耳听了吗 Why you speak Chinese so funny? Why? You speak Chinese so funny. Why funny? I don't know. It's like Kak double point kak. Tapi kalau tak nampak sinar tak payah kak. Apa Liran? apa? What you say? 我是白痴。 Ibai. Kak Lin, Kak Zali, thank you. Kak Mandi lah, thank you. Thank you, Sam. Thank you, Sam, dear. Baby. Thank you, Kak Zali, thank you. My angel, baby. Oh yo. Baby. Kak Wanda, Kak Fiza, thank you. Kak Maisara, thank you. Kak Tengkok, thank you, Kak Tengkok. Thank you. Oh, Noah coming. Kaira, masuk. Masuk. No. Masuk Kaira. Kak Zee, terima kasih. Kak Firani, terima kasih. Baby, you my angel. angel. Your shui always power. Kak Nanat, thank you, Kak Nanat. Thank you. Your show will always show up without. Thank you. Thank you, Sam. Oh my gosh. Terima kasih. Oh my gosh, sayang. Macam aku lawan dengan DJ Florin hari tu. Kak Dr. Kat, thank you. Pak Wak Amoy ni takut. Pak Wak Amoy. Noah, I Yeah. think you will lose today. Huh? I think you will lose today. Me lose today? I lose every day. No. You with me every day. Only today I win. You liar. I'm not lying. Really? Not liar. Yes, yesterday you win already. No, I'm not win. I'm not win for you. No. Huh? Yo, you remember wrong. You remember wrong. Not me. Yeah, you broke my heart again. Bro. Kenapa dia asyik merajuk je ni? Dia ni dadu. Thank you, send a super tea to you. Oh my angel, baby angel. Oh my baby angel, oh my baby, oh my angel, Baby, you're my angel. Kejut pula. Baby, oh my angel. Yelah. Kakak jangan mention. I love you, baby. Mwah, 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 mwah. Woo!
so much. Kak Nojel, terima kasih. Kak Ira, Kak Lala, Kak Lee. Oh my God, thank you, sayang. Kak Wira Suara, Kak Abi, thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Sama guys sayang. Liron, right now, you number ranking in Ranking? Taiwan? Right now, let me check. But really, if you win, you go to Malaysia? Yeah, if this event, if we win, we go Malaysia. Yeah, really. Why really. Malaysia? I don't know. The TikTok Taiwan choose. Oh, okay. Yeah. So you number? Right now, let me check. Sorry. Number 5 right now. Topper. Number one? Number 6 right now. Who's number one? Number 1 it's girl host. Number two? Also girl host. Number three? Also girl host. Number four? Also girl host. Number five? Also girl host. And you number six? Yeah, number 6. Okay, understand. Okay, good luck, Liron. Good luck. Okay, we try. Thank you, Noah family. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. Oh, macam tu 1, 2, 3, 4, 5 lama sama macam saya hari tu. Kau tengok lain saya naik atas pentas waktu TikTok Award tu. Berderet perempuan saya seorang je lelaki. Hari tu saya seorang je lelaki. Lepas tu adalah orang kat situ cakap, orang TikTok host jugalah cakap, aduh si Kuyan ni aku takut lah pula, dia ni kuat dah. Tak nak. Ada orang kat situ cakap, dia kata biasanya award macam ni memang perempuan yang dapat, lelaki tak pernah dapat. Mal, tolong cakap Zara Amanda rajin-rajin pergi sekolah, nanti boleh jumpa Mal peminat tegak umur 4 tahun. Hai Zara Amanda. Zara Amanda jadi anak soleha, rajin-rajin pergi sekolah. Mana tahu nanti Abang Kemal pergi sekolah Zara Amanda jual yogurt ke kan? Jangan lupa tengok video Abang Kemal hari-hari. Bye-bye. Apa ni? Kak Lin, terima kasih sekali. Kak Miss N, terima kasih. Bentar ya. Kemal macam menangis. Kemal botak. Yelah. Botak kan dia lagi Kemal ni. Biarkan dia lagi Kemal ni botak. Cerita dia. Mal nyanyikan Syaf Syafi Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Syaf Syafi. Happy birthday to you. Sedap. Saya kata dah tak nak cakap benda lain. Saya tahu suara saya sedap. Happy birthday. Best juga main Roblox ni. Main Roblox. Dengar-dengarnya ada akak-akak dah download Roblox. Itulah hari tu cakap Roblox tu untuk budak-budak kan. Ni akak boleh download best kan. Saya dah kata dah, Roblox tu best kak. Macam-macam game ada. Game seram semua ada. Apa ni, ketua buat kejap. Sebab siapa ramai ni orang buat live malam ni. Macam orang tua je baca komen. Nak cakap saya tua ke? Kak Ijah, terima kasih Kak Ijah. Ya Allah Kak Ijah. Apa ni, tengah kerja event tu Mal. Ramai betul orang tengah kerja event. Diorang memang nak join yang community ni ke? Apa ni, akak gayat sit jatuh je cacing pun tak sempat jumpa lagi. Dia dah mana rambut hijau? Mariam dah balik ke? Tak silap Ikmal, Mariam balik 28 rasanya. Kak Star, terima kasih. Ya Allah, lagging ke? Terima kasih. Jom kita kerjasama. Bukan, cerita dia macam ni. Yang community fest ni, cerita dia kita macam kena, macam hari-hari kena buat task tau. Tak silap Ikmal hari tu Kak Ain tu ada masuk briefing. Kita kena hari-hari kena buat task. Jadinya Ikmal risau, akak-akak semua kebanyakan ni kan bekerja. Ikmal risau nanti macam mengganggu juga. Dan Ikmal pun rasa macam tak boleh commit sebab benda tu hari-hari. Dia kena vote tau hari-hari. Jadinya
kita ada satu lagi event besar. Tapi tu yang hujung tahun tu lah, yang TikTok Live Fest, yang hujung-hujung tahun tu. Jadinya Ikmal rasa yang tu je pun dah okey. Yang community ni Ikmal risau nanti macam kita pressure pula kan. Ikmal betul, Ikmal pun kena buat mission. Jadinya Ikmal risau macam dalam mission Ikmal nak kahwin ni tertunda-tunda lagi. Jadinya biar kita selesaikan mission kita dulu kan. Fokus jadi fokus bisnes, fokus kahwin lah. Let's go. Kami saving dulu untuk hujung tahun. Ya Allah, dah bersaving pula dah. Pergi umrah tak ke tu? Tapi kan Kak masih Ikmal nak pergi umrah lah Kak. Nak pergi umrah lah. Tapi hujung-hujung tahun lah. Hujung-hujung tahun lah. Ikmal nak pergi yang sejuk-sejuk. Bos Wan tengah lead. Layan Bos Wan lah. InsyaAllah. Bos Wan dah start paranormal ke? Dia biasa start paranormal pukul berapa ya bang? Kak? Pukul 12 ke pukul 3? Pergilah nanti doakan kami sekali. Itulah Ikmal nak doa banyak-banyak kat sana. Doa banyak-banyak pergi sana. Manalah tahu pergi sekali dengan Kak Jerung ke kan. Pergi umrah nanti kan. Jumpalah kat satu. Jumpalah kat sana. Yang mana kan umrah terus nikah kat situ. Itulah kita pergi sana. Macam mana? Asal nak pergi umrah? Kak Mira dah pergi umrah lagi. Kak Mira pergi umrah sekarang, sebelum orang haji. Orang kata kalau nak pergi time tak ramai orang, lepas orang haji kan. Mana tahu pergi duduk sana dah tak mau balik, dah buat fikir dekat sana je lah. Cari duit dekat sana. Boleh juga. Dekat sana nanti tahu-tahu tak balik dah, duduk sana je. Duduk berniaga sana. Tak pun balik Malaysia 2-3 kali je. Lepas tu duduk sana dah. Pergi je lah dek oi. Kak Teh Candita pun pergi umrah. Best ni Kak Lara. Baru panjang kat. Aduh, orang Arab ni takutlah pula aku nak berlawan dengan dia. Orang Arab ni menakutkan lah. Arab ni lagi seram daripada orang kita. Bukan, daripada orang Taiwan. Dia punya point kadang serun. Abang Kemal, fikir kita ada live dengan siapa? Kita padahal kawan ni Kemal orang Arab tu. Dengar lagu sikit akak. Adik kata, akak sebenarnya kali Kemal tengah buat mak tiri 2 biskut telur. Kejap kak Mal, kalau nak minta wish birthday akak boleh. Bila Kak Ashraf Jerung punya birthday? Tak payahlah mak tiri. Anniversary Jerung jadi ke? InsyaAllah jadi. Cuma Ikmal nak betul-betul nak fokuskan yang mem sebenarnya boleh datang. Itu saja. Ikmal nak mem boleh datang. Dapat tarikh untuk yang tu, Ikmal confirmkan dengan mem boleh datang, Ikmal proceed. Sebab Ikmal tak nak Ikmal je proceed. Ikmal nak mem sekali datang. Apa tu? Semalam boleh. Okay, jom. 1, 2, 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Kak Syaf Jerung, happy birthday to you. Happy birthday Kak Syaf Jerung. Semoga panjang umur, mewah rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang solehah, insyaAllah, amin. Cuma yang Ikmal nak buat tu, Ikmal nak buat dalam bulan 11. Memang kita nak target bulan 11. Cuma Ikmal nak tahu betul-betul date mem bila dia betul-betul free. Sebab Ikmal takut Ikmal lock awal-awal, lock dah ni, tapi nanti dia pula yang tak free. Ikmal nak dia ada. Kalau dia tak ada, tak jadilah family dia Jerung. Sebab Ikmal nak dua-dua. Ikmal nak kita orang berdua ada. Dan akak semua yang datang boleh jumpa kami berdua. Begitu ceritanya. Sebab kalau Ikmal seorang je dah tak family dia Jerung dah tu namanya. Itu family dia Ikmal sendiri dah tu. Sabar. Tapi Ikmal memang target bulan 11. Kalau boleh lah, kalau boleh. Lokasi maintain Kuantan ke?
dah bincang ke dengan mem? Ikmal dah bincang, tapi dia pun tak ada bagi kata putus lagi sebab dengan dia punya jadual apa benda semua kan. Cuma Ikmal nak tarikh daripada itu at least 3 hari lah. Dia pergi, kita stay, lepas tu dia boleh balik. Tak nak lah hari ni pergi, lepas tu hari ni balik. Tu penat untuk dia. Hadiah event dah pasang ke? Hadiah event? Atuk Jerung, terima kasih. Begitu, cuma ada satu kat Kuantan, satu kat KL. Kalau kat Kuantan, Ikmal risau yang daripada selatan nak ke pantai timur. Tapi kalau buat kat KL, Ikmal rasa much more better sebenarnya sebab dia dekat tengah. Tapi kalau kat Kuantan, Ikmal kesian orang Johor dengan orang yang lain-lain tu lah jauh. Kita okey je kat mana-mana. Contoh. Kalau yang dah book dekat Kuantan, dah book tapi tak boleh cancel, teruskan je dekat Kuantan. Kalau jadi dekat KL tu, kita buat je kat KL. Macam tu. Sebab yang kat Kuantan tu tak apalah, biarlah. Mungkin tak berapa orang je dekat Kuantan tu kan. Boleh Ikmal entertain yang dah di Kuantan. Cuma Ikmal tak janji ada mem ataupun tak dekat Kuantan. Itu saja. Sebab Ikmal insyaAllah akan ada di Kuantan. Tapi untuk di KL center tu, Ikmal make sure Ikmal dengan mem ada. Ikmal nak make sure. Okay? Ikmal dapat je tarikh yang memang dia boleh pergi, kita boleh proceed. Macam tu. Sebab Ikmal risau macam ni, ada orang yang dekat Kuantan tu dia dah book, lepas tu tak boleh nak cancel. Begitu. Kesian pula. Takkan dia nak book kat Kuantan, lepas tu book kat KL. Ataupun Ikmal minta pandangan mem. Ikmal nak bincang dengan dia malam nanti. Ikmal nak tanya dia, which more better, dekat KL center ataupun dekat Kuantan? Kami kena battle tak family day tu? Okay, stadium KL. Dia nak cakap buat asing tak, tapi mana yang dah pergi kat Kuantan tu, kita akan tukar tarikh. Nanti lepas ni kita akan tukar tarikh sikit yang dekat KL. Ketua kat mana ni family day? Sabar dulu. Ikmal nak tanya mem dekat KL atau kat Kuantan yang dia boleh datang. Jadinya akak fokus yang dekat mana yang mem boleh datang je. Okay? Sebab Ikmal nak make sure dia ada. Yang kat Kuantan tu akak anggap je lah akak family day bersama keluarga akak. Macam tu. Okay? Ikmal nak tanya dia kat mana dia boleh datang. Okay, Mal boleh tak wish ke birthday anak? Sebab Ikmal akan bayar event organizer. Sebab Ikmal tak boleh nak handle event tu seorang-seorang kalau besar. Kita kena hire organizer juga, biar dia settlekan daripada segi makanan apa benda semua. Sebab Ikmal risau nanti kan ada pula kebulu tak dapat makan, kesian. Akak-akak pula macam mana kan. Jadinya gitu. Kak Umi, terima kasih. Ramai yang dah booking ke kat Kuantan? Kalau tak ramai, tak apa, stop dulu booking. Kalau yang dah booking tu biar dulu. Pandailah Ikmal settlekan yang dekat Kuantan tu. KL lah dekat dengan cyber. Baik kita buat dekat rumah Hazan je, dekat cyber. Kalau belum booking, tak payah lagi. Okay, jangan booking lagi. Ikmal nak tanya mem dulu. Sebab yang pentingnya family dia Jerung ni, Ikmal kena ada dia. Nila, siapa lah booking awal tadi tak ada lagi. Manalah tahu kan, dia orang excited dari tu kan. TRX je. Kalau buat dekat TRX kak, akak bayangkan satu TRX tu penuh kita je, orang semua takut tau tengok kita. Kita macam ada buat perarakan yang tanpa ni, orang kata tanpa surat kita. Okay, kena pakai kostum Jerung ke? Janganlah kak, jangan buat macam tu kak. Nanti Ikmal duduk depan tu, Ikmal pakai serban, Ikmal jadi walid kat depan tu. Akak bayangkan contoh, kita nampak je amount ni 3,800. Contoh lah, kita nampak amount ni 3,800 lah. Tapi cuba akak himpunkan depan akak 100 orang. Dah ramai dah kak, apa lagi 3,000 kalau pergi. Kalau 3,000 ni pergi, apa himpunan haram. Sebab tu Ikmal sediakan stok perfume 5,000 jadi 10,000. Kira okey lah tu, tak aib lah tu. Yang masuk live Ikmal pun 3,800. Okey lah, paling tinggi pun dalam 5,000. Jadinya kalau orang beli satu cukup lah. Kan? Cukup, insyaAllah kak. InsyaAllah juga. Suka Ikmal. Kita orang bukan beli satu, akak beli 10.
Kenapa kena beli satu? Manalah tahu. Sebab harga satu 500. Jadinya kalau akak beli satu, bolehlah 500. Kalau akak beli 2 baru 1000. Kalau akak beli 4 baru 2000. Kan? Takkan beli satu. Manalah tahu ada orang nak beli satu. Enggak nyambung ni. Ini siapa ni? Sakit kepala ni. Hello Ikmal Nur. Siapa pula Ikmal Nur? Ikmal Nur. Kemana untuk kau? Ikmal Nur. Ikmal Nur? You say Ikmal Nush. No, Ikmal Nur. Ikmal Nur. Nur. Ikmal Nur. Yes. You just say Ikmal Nush. Ikmal Nur. Yeah, merhaba. Right? Merhaba, ne haber? How are you? I'm good, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Can you teach Nice me? dribble. I can teach you Turkish. Let's go. Okay. Ne haber? I want to eat. Okay, yemek yemek istiyorum. Yemek Yemek istiyorum. istiyorum. Yemek istiyorum. Yes, bravo. Wow. Okay. Okay. Yemek. In Malaysia, Malaysia, Saya your nak language. Sorry? makan. Saya Nak makan. Saya nak makan. Ya. Oh, good. Apa yemek istiyorum? Bravo. Okay. I want to sleep. Uyumak Yumak. Uyumak istiyorum. Yumak istiyorum. Same like that. Yemek istiyorum, uyumak istiyorum. I want because I want istiyorum. I want istiyorum, istemek. In Turkish istemek. In English I want. In Indonesia aku mau. Sleep. In Indonesia tidur. English sleep. In Turkey uyumak. Uyku. Yumak. Yes. I am not teacher lan. Okay. Mustafa, how old are you? 29. You? Oh, 32. 32. Yes. Yumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Ya, yumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Example, I want to go around. Gezmek istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yes. Yeah, güzel. Güzel. What is çok güzel? Çok güzel. Very beautiful. Nazra çok güzel. Very beautiful girl. Sound like this. Çok güzel kızlar. Very beautiful girl. Yes. Çok güzel yumak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel yumak istiyorum. Akak jangan bagi tahu jangan spoilkan saya nak cakap benda ni kat Nazra tu. Çok Nazra, you're so çok güzel. Ya Allah, çok güzel. Very big. Diam lah kak, jangan bagi tahu. Ni mesti ada orang sikit record. Çok güzel. This. Çok güzel. Nazra, you're so çok güzel. Yes. Güzel. Okay, I'm scared. Direkt this. Korktum. Tak apa lah. Korktum. Korktum. Yes, korktum. I am scared. Aku takut. Korktum. Korktum. Yes. Korktum.
Example, right now I am scared. I'm scared. Example, this in Turkish. Korkuyorum. Korkuyorum. Hadi try. Korkuyorum. 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 Aynen. Kurr kurr. 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 Example, smart. Bak, this is. Smart. Oh, actually. In English, smart. Indonesia, pintar. Turkish, akıllı. Akla. Oh. Benar tak? Kak Zima, terima kasih Kak Lala, Kak Farina, Kak Ain, Kak Najwa Umran, Kak Muna, Kak Umi, Kak Nana, Kak Klis, Mika tengok ini. Thank you. Okay. Yani. Thank you for tip. Thank you guys. Terima kasih Kak. Thank you. Iqbal, nice to meet you, brother. Later. Nice to meet you too, Mustafa. Bye bye. Enjoy your time. Bye bye. Thank you. Yeah. Dia educational Ini nyambung. Yang hari tu nggak nyambung. Walaupun ada rupa tapi nggak nyambung dia. Tapi ni okey lah. Dia macam okey lah untuk kita berkomunikasi. Kejap. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Akıllı. Engkau ni akıllı lah. Yokum koyum ke apa dia kata tadi? Yohum yorum kopor yohum yang mulia tadi yang saya nak makan. Apa kak? Koyum saya ni koyum kawan sekolah. Sumpah tak membantu ya maksud. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Pergi kaya beri. Macam tu. Nama orang Turki ni Kamber kak. Kamber nama dia. Mesti dia kena ejek kat sekolah dulu. Kamber. Mak aku jerung je. Kau yang kakak saya. Kalau dia sekolah kat Malaysia, Embek. Kan dia? Kelakar. Jap. Oh ni nama dia Tar pula dah. Dia tak tahu ke kat Malaysia jalan Tar? Bener. Çok güzel. Boleh lah tu. Koyum ngok you. Benda kat Zima koyum ngok you. Ngok you. Kak Jung bagi anjing. Tekan lagu apa kak? Akak cuba tekan lagu apa Satu lagu je. Terima kasih kak. Lagu apa? Cuba tekan. Lagu apa? Terima kasih kak. Ya Allah Kak Ilara. Anjing laku pula. Maaf. Dia kenapa si Liron dengan si Jeteng ni? Apa masalah dia? Tak nak lah. Mesti nak bully aku ni. Tak nak lah.
Maaf bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku. Kenapa sengau malam ni? Maafkan bila ku dia sengau tadi kak. Lah, betul lah. Sengau. Ni lagu. Macam lagu nak lawaskan budak bawa buang air. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maka jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Cinta ini kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau takut apabila hati telah tersakiti. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa menyatakan apa yang ku rasa. Ku menangis melepaskan betapa kejamnya dirimu atas diriku. What's the deal? Ikushika up in arena. Set my name in Korea as a Ibiza. Classic flow. Get a taste. I'm loving up till I'm dancing a low key. I'm turning back down the mountain, I'm so deep. I'm buzzing more than it's coming on me. The moment we
Cerita Zumba tu. Lagu ni lagu biasa. Kak betul kan orang kata kalau kita main tak hidung kita kaya kan. Ada orang kata kalau kita main tak hidung maksudnya kita kaya. Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah, ku terlupa serata alam. Ini ikatannya cinta. Kau memberi senyuman rindu, ku tak dapat melupakanmu. Aku iring senyuman mesra, hanya semalam saja. Suasana sepi, hanya terdengar kata dan lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya ini kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Ya Allah. Kena pula kamu macam ni. Hari ni tak pakai filter kecilkan muka ke? Taklah. Nanti kan Kak Yana cakap pakai filter banyak. Suasana sepi, hanya terdengar kata dan lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya ini kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Kisah aku, dia dan lagu, jangan dipisahkan. Dia kan kita macam nyanyi lagu sama ni. Lagu lama kan? Tapi sedap kan lagu dia? Aku, dia dan lagu. Kak Edina, terima kasih. Jom semua vote untuk Gempak Most Wanted Award, InsyaAllah. Jom semua kita vote Ikmal. Nanti ada kat tu sedih. Nak lagu baru. Sabar, Ikmal tengah cari lagu baru untuk kita jadikan lagu tu lagu kebangsaan baru. Bukan lagu kebangsaan baru lah, lagu karaoke baru. Sabar. Okey, Akak nak lagu macam mana? Akak sebenarnya yang tengok live Ikmal ni, Akak sebenarnya genre yang mana? Sebab Ikmal nyanyi ni lagu-lagu yang macam lagu-lagu zaman-zaman 70, 80 kan. Tak kusangka Pop Ye Ye. Akak Gen Z. Alamak, Gen Z? Menipu lah Kak Gen Z daripada tahun berapa? Akak dengar lagu-lagu ni, lagu-lagu yang macam lagu menjadi aku, difahami. Lagu tu Oh, alamak. Zaman-zaman tu saya baru nak membesar. Maksudnya lagu-lagu tak mungkin ada nombor kasasi 90-an pun ada. Jauh mana mampu bertahan. Tak apa, ikut macam campur lah. Ikut macam campur
Sebab kalau zaman-zaman yang 2000 tu zaman lagu Datuk Siti Nurhaliza 1998, dia punya lagu Jerat Percintaan. Masuk tahun 2000, begitu banyak cerita, ada duga ada duka. Lagu tu kan? Lagu Mungkinkah, lagu Sheila Abdul. Okay, tak apa, nanti kau tercampur-campur. Kau nak cek karaoke dia. Kadang-kadang karaoke tak ada. Ada karaoke, tapi karaoke key, contoh lagu perempuan, key perempuan je ada, key laki tak ada. Jadi kau kena download dulu, kau kena tukar key dia. Mudeng nak lagu Purnama, yang Purnama mengambang, lagu tu kan? Dah, sorry. Lagu Purnama Naim Daniel hari tu minta maaf sikit nanti kak lagu Lemak Manis hari tu dah. Kenapa ramai suka lagu Purnama ni? Best lah lagu dia sebenarnya. Sebab Ikmal tahu lagu yang Naim Daniel yang Andai rembulan tidak lagi mampu berjaya, lagu tu. Okey, cuba pasang. Dah pasang dari tu, betul-betul bikin tidur. Rahimah Rahim. Tapi kan Ikmal tu minta maaf ya, selama ni mungkin Ikmal nyanyi lagu-lagu lama kan. Lepas tu akak-akak yang macam, pasal budak ni lain lagu mak aku ni. Antara lagu pop ye, lagu senario Ribai Baru, Meraung, terima kasih. Lagu Fazil Latif akak minat tak? Okey tak? Fazil Latif tu dah macam tua sangat. Bukan tua sangat, lagu dia dah tua sangat. Sudirman. Dia lagu tu kan? Insan pertama yang ku cinta, dia. Kemana dengar dekat daerah radio dulu dia nyanyi macam tu. Dia insan pertama yang terbeja. Dia ada keluar angin sikit dulu. Terima kasih segalanya. Dia Kak Miko layan lagu Gen Z. Jarang akak-akak sekarang ni yang mendengar lagu Gen Z. Tapi lagu-lagu Gen Z yang sedap macam lagu Nadira, Akak Nadira tu sedap lah. Ni siapa pula ni? Gagang betul ni. Kejap kak. Kita tengok Hello. Dímelo, hermanito. Buenas, hi. One barrel, brother. Okay, one better. Okay, perfect. Okay. Where you from? Mexico City. Oh, Mexico City. And you? You Malaysia. You playing games? Yes, it's game What mobile. game? This Free Fire. Oh, Free Fire. Can you play? Yes. One moment. Okay, Kak Lala tunggu saya. Kak, saya takut, Kak. ¿Qué tal mi inglés? Aku takut. Kok tadi profilnya kayak gitu tapi bukannya kayak gini. Let's go Kak. Kak beri suara, terima kasih. Thank you so much. Let's go. Están quedando practicando ya. Tengok follow dia je. Guara. Full famous dia ni. Érala. Oh, game nembak. Sí, ¿verdad? Estaba repite. Memang aku faham dia Ya cakap. me di cuenta. Balik kundang. Let's go. Oh, Good English. oh. Kau main dengan siapa ni? Wow. Easy. Oh. What's that? Kau tengok. Oh, ni perisai dia. Oh.
Mana dia nampak orang lah? Kau? Wow. Why you don't go out? Ada keluar. Mana orang ni? Apa dia tembak? Kak Rus terima kasih. Bujuk aku. Kak Rus terima kasih. Kak Rus terima kasih demi orang rezeki Kak Rus. Ya Allah. Kak Ilara terima kasih. Cantiknya game ni. Terima kasih Kak. Kau tu gift tu dia macam terapi. Aromaterapi. Apa? Kalau aku main game ni jauh betul level dia main game dengan aku ya. Me play Roblox. Dia palau aku macam tu ya. Kat Lala tu No creo. You game Roblox? What Yeah. game? Aku What game? No, what game Roblox? I'm just playing like easy game like Obi, you know. Ah, okay, parkour. Yeah, parkour Obi, yeah. This. Is it because of me? No. Itulah bila dah ajal dah menjemput. Porque se te escucha así como medio borrosito. Ush, apa benda tu kak? Betul tu. Tiene mucho ruido. ¿A qué hora son allá Pun donde dia tak vives? lepas. Kak Aida molek sikit nanti kalau kita main game tu. Aku tahu lah betul susah ni game tu. Kak Aida, thank you. Ada orang. Terkejut. Ush. Laju ni tangan dia orang. Ush. Ni entiende nada el chinito, va, gente. A la mierda. Ketuk. Macam Counter Strike. Dia macam Counter Strike. Payahlah game-game ni. Menang. Kak Kak Lala, Kak F, Kak Zima, Kak Lin Ghazali, Kak Widya Suara, Kak Corina, Kak Mona, Kak Misalati, Kak Ting, Kak Ini, Kak Edina, Kak Ilara, Kak Rus, terima kasih. I ¿Qué go first, pedo, güey? Bye, no. Bye-bye. No, bye-bye. Ikat dia famous kat 1.5 juta kat followers dia. Tapi, ketua saya dah main cancel sampai tingkat 3 atas lagi dari tingkat yang ketua main. Maksudnya akak bangga lah. Akak bangga lah. Nak tengok lah sikit. Saya nak main game tu sekarang. Saya nak tengok siapa masuk. Tu mana tahu ada akak jago masuk. Sekejap saya buka game tu Climb Scary Worm Tower. Mana dah tahu terjumpa dalam ni. Kak kalau jumpa bagi tahu Saya tengok. Nak tengok dekat bahagian ni ada tak. Kenapa dia lain? Scary Tower Worm. Betul lah. Okey. Ada tak? Kalau ada cuba pergi dekat saya. Saya kat sini. Saya dekat tempat mula-mula. Siapa ni? Tak ada pun. Nak kat Jerung tak ada. Aku cakap tak main. Kan ada? Kenapa dia lain?